Okey, baik. Alhamdulillah. Aku sekarang ada kat luar, rehat sekejap. Selamat datang ke Tok Muda Channel. Bercakap tanpa skrip, tanpa persiapan. Dan kau akan dengar banyaklah perkataan tu kan. Tak ada edit. Video ni tak ada edit. Okey. Jadi semasa dalam urusan kita baru-baru ni, ada satu jemaah nak datang. Jemaah senior kan. Okey, fine. Tak ada masalah jemaah senior. Aku menghormati orang yang lebih tua. Kerana mak bapak aku ajar aku adab yang tinggi. Tapi kemudian duk tak lama, dia orang nak buat cengih. Buat cengih dekat aku punya pembantu, assistant aku dengan broker-broker aku kat sini lah. Lepas tu aku cakap apa? Kalau nak berusaha letak 10%. Kan? Dia orang kata nak bagi duit pemanis. Ya, yang Kelantan tadi tu lah. Kan? Aku nak petik sikit lah bab cengih ni. Simpan-simpan lah cengih tu. Kalau awak dah senior, umur 60, 50, 70, simpanlah cengih awak tu untuk anak-anak awak. Untuk anak cucu awak. Jangan fikir buah awak sendiri. Fikir buah orang. Cengih-cengih ni tolong bagi kat orang muda lah. Tua-tua jangan nak cengih-cengih sangat. Takut kena sakit jantung, mati cepat. Kalau mati tu dalam keadaan kita beribadah, dalam mati tu kita mati dalam keadaan solat, tak apa. Ini mati dalam keadaan kita tu buat cengih dengan orang bab duit. Kan? Simpanlah cengih tu. Kita ni sepatutnya makin tua, makin slow. Makin tua, makin tunjukkan contoh yang baik kepada orang muda. Cengih-cengih ni bagi pada orang muda je. Kalau kita dah cengih-cengih umur 60, 70, mulut cengih, hati cengih. Tapi kalau ajak bersilat, lutut dah lembik. Yang muda ni laju lagi, berkudrat lagi. Cuma kadang-kadang muda ni malai. Jadi kita nak barang orang. Jadi perlu kita ada adab, sopan santun kita. Jadi jaga benda tu. Aku memang tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi pasal apa malam tu. Dengan aku tak larat menunggu tau. Aku tunggu daripada pukul lepas asar sampai pukul 11 malam. Last broker cakap tak jadi, dia orang tak dapat turun kerana dia orang kata duit pemanis tu tak ada. Sebab apa aku nak cakap sangat pasal duit pemanis ni? Pasal korang yang tawarkan benda tu. Kita tak minta. Kita sebelah sini masa tu tak minta dah deposit 10%. Korang yang sebut tak apalah, untuk ni kita nak bagi duit pemanis dekat sebelah buyer, sebelah seller, sebelah kita lah, sebelah pemilik barang kan. Sebelum barang tu ditest, tiba-tiba cakap tak ada duit. Bukan masalah duit ni bang, minta maaf ini bukan masalah duit, ini masalah masa aku tunggu. Aku orang yang tak suka buang masa, dan aku cukup benci benda yang melibatkan benda buang masa. Demi masa, wal'as, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi bila kita berjanji, kita kena tepati. Kalau kita ada kesukaran, kesusahan, bagi tahu cepat-cepat. Aku punya perangai lagu tu. Bagi tahu cepat-cepat, jangan sampai orang tunggu kita. Kita tak tahu kecemasan orang macam mana, hidup orang macam mana, kita tak tahu. Jadi kepada broker yang daripada Kelantan tu, mungkin orang kita belah sini, broker belah kami ni, tak boleh nak kecek Kelantan. Tapi insya-Allah ambo boleh kecek Kelantan, tak ada hal. Jadi kalau nak berusaha dengan ambo, jangan buat perangai dede. Faham perangai dede? Orang belah tanah merah gua ipu. Faham? Kata dede. Kalau kita nak berusaha molek.
Ambo kat sini, mari dengan molek, ambo terima dengan molek. Mari tak molek, belakang lampu biru mari. Ambo ya awak. Sebab ambo orang betul, ambo teguk lah. Lain kali, kalau janji, lepas tu ada kesukaran. Kita bukan nak kata janji tak dapat di kota dok. Kita faham juga masalah orang. Lain kali kalau kata ada masalah apa-apa, royak awak. Kecek molek-molek, royak awak. Oh, minta maaf deh. Kita si mari, tak boleh mari ni. Pukul 7 ko, sebelum ngorek ko, telefon. WhatsApp awak. Duit manis tak ada. Kita faham sini, kita faham. Tapi jangan buang masa orang, boh. Jangan buang masa orang. Antara duit dengan masa, ambo lebih pentingkan masa. Duit ambo tak kira. Macam kecek bawah. Ambo umur 40 tahun, minta maaf. Ambo umur 37 tahun, ambo sudah settle down. Daripada bab-bab cari pitih ni. Settle down. Settle down. Faham perkataan settle down. Tinggal nak besarkan anak-anak, tinggal nak tunggu nak mampu ke. Jadi kalau nak berusaha dengan ambo, jujur, honest, tegak. Ambo tak kisah. Beres, dengar. Boh, lah alik Kelantan tu, alik Johor kau, alik mana kau? Dia tak boleh mari, dia tak boleh mari. Dia kata ada masalah, duit tak boleh ni. Okey, tak apa, beres. Ambo boleh start kereta lalu, terus balik Kelantan, ambil anak ambo. Esok nak sekolah. Kawai bukan Kelantan. Tapi bini kawai orang Kelantan. Mak mentua kawai ada di Kelantan. Ayah mentua kawai orang Debel, Guaipu ada di Kelantan. Tapi meninggal dah dia tu. Dia bawa trailer dulu. Cina tak bayar duit dia. Dia berok atas meja. Boh Cina. Debel tak debel. Kalau pergi Guaipu, tanyalah. Kaidi. Pok Kaidi. Tanya Guaipu. Jadi tak usah nak tanya debel lah. Tambah pula nak mari pula tempat kita sini pula. Masuk je sini. Masuk je sini tu. Masuk je sini. Kawai tutup auto gate ni. Dia mau nak lari mana? Keliling kebun kawai ni. Zing. Orang luar tak nampak apa berlaku dalam ni. Faham tak? Kata-kata ambo ni. Sebab tu kata kalau nak mari sini, mari molek, kecek molek. Ambo banyak aroma manis kat sini. Aroma manis kat sini banyak duk jual aroma manis juga. Baju aroma manis mahal. Baju aroma manis mahal. Boh, sebab tu buah aroma manis mahal. Faham kau kecek ni? Jangan kira buah demo dah. Jangan kira buah demo. Jangan kawai pun tak kira buah kawai. Kawai tengok juga buah orang. Kawai ulai lagi sekali. Nak berusaha dengan kawai, tolong jujur. Nak berusaha dengan kawai, tolong tegak. Ambo tak kira demo debel ko, lagu mana ko, setara mana ko, ada bokok ko, nak teh ko, nak gapo ko. Kawai ada kopi kat sini. Kawai tak ada teh sini. Kawai minum kopi kat sini. Kopi, baju kopi, pernah dengar? Mahal baju tu. Kawai tu tak larat nak bela aroma manis ni. Baju mahal. Gitulah. Jadi hak pada Johor tu, kita ubah. Ubah dialek. Yang daripada Johor tu dengar katanya ada guru nak buat secara percuma. Aku duduk Johor dulu 10 tahun bang. Di Saru Kota Tinggi. Johor. Kempas. Jadi kalau nak datang
silakan datang, bawa guru yang kau cakap boleh buat tu, insya-Allah kita buat sama-sama. Kita hampau sejadah, kita hampau canvas. Tempat ada, nak pondok sunyi aku ada pondok sunyi. Kita buat. Ada rezeki ada. Tak ada rezeki tak ada. Kita usaha sama usaha. Aku mudah aje. Aku orang yang mudah. Jadi jangan datang sini nak buat susah. Itu je. Tak perlu nak tanya broker-broker kat mana rumah tok muda apa semua, tak perlu. Tak perlu, kau Google je tok muda kat mana. Tak perlu. Tak perlu nak tanya-tanya orang, tak susah zaman sekarang ni moden. Cari datang, insya-Allah datang, kita usaha sama-sama. Bawalah tok guru tu datang. Aku jenis aku kalau orang datang aku raih tamu. Aku orang yang raih tamu. Macam aku cakap memang bapak aku ajar aku adab yang tinggi. Tak payah fikir kau pasal makan. Selagi kau duduk dalam kawasan aku ni, makan minum kau aku yang tanggung semua. Kau jangan risau. InsyaAllah. Tempat tidur kau pun ada. Kau bawa kemah aje. Sebab tempat aku ni memang aku dah sediakan tapak kemah. Tapi bukan aku buat untuk orang datang holiday tak. Untuk orang-orang kita lah datang. Tak payah sewa-sewa hotel mahal. Buang duit. Datang bawa kemah. Tak ada kemah, aku ada kemah. Tak apa aku bagi. Tak ada cacah apa tak ada. Tamu kita kena raih dengan elok-elok. Kalau barang kata jadi, nak tunggu, nak cairkan duit semua. Duduk sini. Aku nasihatkan duduk sini. Tak payah nak pergi cari homestay ke, tak payah. Duduk sini sama-sama kita. Malam-malam kita bual minum kopi, isap rokok semua ada. Tak ada hal. Kan? Aku ni orang yang itu je. Kan? Kau mudah, aku mudah. Kau buat baik satu, aku balas kau 10. Dan sebaliknya. Jadi itu saja daripada aku. Kalau rasa nak berusaha, ada guru, ada buyer, datang. InsyaAllah. Tak ada masalah. Tapi jangan pelik. Aku cakap awal jangan pelik. Kalau korang datang gate tu, korang masuk je gate tu, sampai masuk kereta, memang aku akan kunci gate tu. Tu auto gate. Pakai remote je. Jangan gelabah. Bukan apa aku kunci tu. Kadang-kadang bukan apa. Ni belakang hutan bang. Tengah-tengah kita duduk sembang, tiba-tiba lalu harimau kumbang kat sini, kau terkejut pula. Ini memang ada harimau kumbang sini. Pernah sekali harimau belang pernah masuk sekali sini. Nak cari ayam masa tu. Sebab tu kita pasang gate, pasang zinc tinggi-tinggi. Kan? Jadi itu sajalah daripada Tok Muda. Kalau ada salah silap, tutur kata, jangan marah. Aku cakap benda yang hakiki, benda yang hakikat, benda yang zahir, bukan benda yang diada-adakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.